Al-Jihad ayat-ayat ke-41 hingga 43 memberikan kepada kita pengajaran, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Apabila seorang imam mengumumkan kewajipan untuk berjihad, maka tidak ada seorang pun yang boleh menghindarkan diri dan tidak ada seorang pun yang boleh memberikan alasan, melainkan apabila alasan itu telah dibenarkan oleh Rais, telah dibenarkan oleh Al-Amir. Yang kedua, berjihad dengan harta dan jiwa lebih baik daripada meninggalkannya. Hendaklah kita ni sentiasa berjihad dengan kemampuan yang ada. Yang ketiga, kita lihat bersumpah palsu untuk menyalahkan yang benar, untuk membenarkan yang salah, merupakan satu perkara yang mengundang kemurkaan Allah SWT. Yang keempat, disyariatkan untuk menegur dan memberi peringatan kepada orang yang kita cintai. Imam Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, saudara, pentingnya kita bergaul dengan 4 manusia. Yang pertama, guru yang mursyid. Yang kedua, sahabat yang baik. Kita ni mengikut agama teman kita, pilihlah teman yang baik yang akan sentiasa mengingatkan kita waktu kita silap. Yang ketiga, bergaul dengan orang awam. Kerana bergaul dengan orang awam ni, kita dapat mengetahui perkara yang mereka suka dan mereka tidak suka. Kita jadi ustaz umpamanya, mengajar di masjid. Kita mendengar di masjid tersebut, masyarakat beritahu, Ustaz Fulan bin Fulan ni, kalau dia bercerita, umpama orang yang turun daripada batas padi, tak naik-naik semula ke atas batas itu, habis. Terus dia hanyut dalam cerita yang dia bawanya. Topik asas habis dia hilang. Kemana-mana pergi, sudah azan isyak. Maknanya kita jangan buat begitu. Orang tidak suka mendengar cerita-cerita dongeng, saudara. Datang ke cerita-cerita berfakta. Yang paling baik, berkitab. Sekaligus menaikkan tahap kita menjadi seorang ustaz yang lebih dihormati dengan ilmu yang kita baca, kita sampaikan, bukan berdasarkan kepada hawa nafsu kita. Mana pergaulan dengan awam ini sedikit sebanyak bermanfaat. Yang ketiga, kita pergi satu tempat, masyarakat menceritakan, ustaz ni bila sampai saja azan isyak dia terus berhenti. Kita semua suka dengan cara pengajarannya. Oh, baru kita tahu masyarakat penat mendengar azan isyak, kita masih lagi meneruskan kuliah hingga ke pukul 9.30 malam umpamanya. Jadi kita dapat belajar daripada orang awam. Satu perkara yang mereka tidak suka, kita jangan buat. Yang keempat, kata Imam Ghazali, dalam kehidupan ni, saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita hendaklah mendengar dari musuh, kerana musuh itu biasanya mengatakan perkara yang benar tentang diri kita. Apa perlu gusar? Kerana musuh ini dia mencari keaiban diri kita. Seharusnya kita sedar keaiban itu perlu diatasi. Maka kita harus mencari orang yang boleh menegur, memperbetulkan kita, bukannya mengampu kita semata-mata. Jadi dalam pengajaran yang kelima, kata Abu Bakar Jazairi yang tafsirnya Al-Aisar, boleh terjadi pada Nabi SAW satu kesilapan disebabkan dalam hidup Nabi ini kerana Nabi tidak tahu sebelum ilmu itu diajarkan oleh Allah SWT. Ini tidak berkaitan dengan dosa, ini berkaitan dengan tarkul aula, seperti yang telah kita pelajari. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, perkara yang pada kita baik, tapi pada manusia yang tinggi kedudukannya seperti Nabi SAW, dia belum tentu baik lagi.